Ini adalah anak pokok mangga kelapa. Bila berbuah seperti gambar yang aku tunjuk tadi. Jom tengok aku tanam. Ini keadaan bila barang aku sampai. So dia packaging macam tu lah rupa. Ini keadaan dia siap ada penahan batang dia lagi. Berbunga macam ni rupa dia. Besar saiz kelapa dan ini isi dalam dia. Bila dibelah dua macam ni dan dia punya biji nipis sahaja guys. Bila makan tu tak sama seperti mangga-mangga yang sedia ada. Memang sedap rasa dia. Yang mana tak tahu bila dah bentuk Y macam ni ialah pokok kacukan guys. Pokok yang sudah kahwin. Cuma tinggal tanam sahaja dan ambil hasil bila dah berbuah guys. Ini barang nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Dan nak tanam tu pastikan dia paras sini guys. Ikut paras polybag. 3 bahan tu tadi ialah kapur untuk mematikan bakteria jahat dan hilang segala problem pada tanah ini. Yang kedua baja tahi ayam dan yang ketiga ialah serbuk penggalak agar. Selesai semua terus menjirus-jirusnya guys, bagi dia air. Gok. Selepas itu tunggu selama 2 tahun. Berminat beg kuning guys.